Ramadan, bahagian 3. Ada telur. Hati-hati, Upin. Yelah. Aduh! Sakitnya. Atuk! Ayam patah tangan Upin. Ayam tengah mengeram telur, memang garang. Jangan kacau. Pergi cari telur tempat lain. Telur, mana? Mana ni? Yeay, telur! Naruh baik-baik, ha? Jangan kasi pecah. Tahu. Kawan-kawan, tengok ini! Jom. So many eggs, I can't believe it! Marvelous, marvelous! Banyak-banyak. Telur apa ini? Ini telur itik. Betul ke, Ayah? Betul. Opa selalu masak kuah lemak telur itik. Macam ni lah besar telur itik tu. Sedapnya. Nak suruh mami aku masak hari ni. Ehsan, jangan lupa bagi aku sikit. Tak boleh. Apalah kau, Ehsan? Patutnya bulan puasa, kita disuruh kongsi makanan dengan jiran-jiran. Entah-entah jiran kita susah, tak ada makanan nak berbuka. Makanan kita beri itulah yang dimakan. Betul. Nanti kita dapat banyak pahala. Yelah. Kau datang buka puasa kat rumah aku. Yeay! Easy je. Kita orang? Oi, dah habis kutip ke? Bawa sini semua telur tu. Dah! Ehsan nak pergi mana tu? 22 23 24. Wow! Telur. Ha? Atuk nak buat apa dengan telur-telur ni? Jual lah. Boleh dapat duit raya. Banyak ni. Boleh Mail tolong jualkan? Terima kasih, Mail. Baik hati kau. Sama-sama. Baik ada makna tu. Nak cari pahala. Yelah tu. Senyum. Tadi kata dah habis bateri. Tipu kita orang ya. Tak baik tau. Kuranglah pahala puasa kau. Tipu sunat tak apa. Yalah tu. Mana ada tipu sunat? Dah tipu tu, tipulah. Dengar tu, Ehsan. Ya, aku salah. Aku minta maaf. Lain kali, cakap terus terang. Jangan menipu. Lebih-lebih lagi di bulan puasa ni. Kena jaga perbuatan dan percakapan kita. Yelah. Dah tu, ambil ni. Nah. Ihsan. Wow. Easy. Baik Atuk. Atuk memang baik. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Kita kena berbuat baik dan rajin memberi dari menerima. Dah habis balik. Atuk nak keluar. Okey. Terima kasih Atuk. Jumpa esok. Yelah. Tak sabarnya nak makan telur ni. Kita kata apa?